Apa benda lah bawa beg pergi mancing, bawa kecil-kecil. Tak puas langsung nak isi umpan, nak isi barang-barang mancing, tak puas. Sekejap aku tunjuk. Nampak je kecil sebenarnya. Pandang daripada tepi nampak kecil, pandang dari depan nampak kecil. Sebenarnya kau tengok dia punya dalam dia ni luas gila. Macam-macam barang kau boleh isi. Macam aku ni aku isi leader, lepas tu aku isi baju, lepas tu aku nak isi kuih-kuih makanan untuk bawa bekal ke trik-trik mancing. Memang mengang gila beg ni. Beg ni yang paling penting sekali, dia punya material dia, kain memang tebal gila. Tak mudah nak koyak. Lepas tu banyak dia punya ruang-ruang yang kau boleh isi. Nak isi air kat bahagian depan ni ada 3 lubang. Lepas tu ada lubang yang bertutup. Lepas tu dekat belakang ni pun ada juga lubang 3. Kau nak isi box pun boleh. Tapak dia jenis heavy. Okey, ada getah jadi dia gerik. Kau isi kat atas perahu pun dia tak mudah nak tergelincir. Lepas tu dia ada juga dia punya tali macam ni lah. Jadi bukan saja tali yang kita pegang cebek macam beg yang biasa, tapi ni dia tali bahu pun ada. Jadi kesimpulannya, beg ni nampak je macam kecil, tapi hakikatnya ruangan dalam dia besar, banyak barang boleh isi. Jadi kepada yang berminat, dia punya zip pun heavy duty, boleh dapatkan lah untuk beg daripada Works Pro ni.